Aku pulang. Hei Ateng, apa khabar Ateng? Sudah lama tak ada jumpa. Banyak baik. Along sekarang sudah itu masuk 28 hari bulan Sudah itu mau dekat lagi raya. Lu punya adik-adik tak ada balik kampung ke? Ateng, you ini macam cakap bikin Wak punya hati banyak kecil Ateng. You tahu tak, Wak sudah call sama Wak punya adik. Diorang tak mau balik, mau macam mana cakap? Halo ayah. Kenapa Long? Along kenapa? Along ada masalah. Cakap, kenapa Along tak pergi ambil adik-adik Along tu? Along turut adik-adik Along tu. Dia orang tak nak angkat telefon, Along pergi Along. Along pergi. Orang bukan tak cuba Kak. Cuba dah telefon. Nak pergi turut. Macam mana Kak? Orang ni dengan serba kekurangan. Duit tak ada. Kenderaan tak ada. Macam mana? Kenapa Along tak nak cakap dengan akak? Sedangkan daripada dulu, Along susah ke, Along senang ke, Along bersama akak tak pernah tinggalkan Along. Tapi Kak, orang tak nak susah-susahkan orang lain. Orang ni dalam macam ni. Serba kekurangan. Duit tak ada, job kurang. Takkan nak susahkan siapa lagi? Mak, ayah. Takkan nak tolong. Along jangan macam tu Along. Walaupun kita tak ada darah daging, tapi Along tetap adik-beradik akak dunia akhirat. Tak apa Along. Akak pun ada kereta, ada rezeki sikit yang akak kongsi. Along ambil kereta ni, tu kereta akak tu. Along ambil kereta, Along pergi turut adik-adik Along. Ni ada duit cash 300, hasil niaga ayam tadi yang belen-belen nak raya ni Along ambil. Akak tahu tak cukup. KL ni jauh, tak cukup. Along ambil ni. Harta, duit semua bukan boleh buat mati Along. Along ambil ni, tak apa. Along jangan anggap ini hutang. Ni okay? semua hasil berat. Tak apa. Tak apa. Along pergi jual ataupun pergi gadai je. Akak ada rezeki lain akak beli Along. Mari Along. Along bawa kereta elok-elok, okey? Selawat banyak-banyak, bawa kereta elok-elok tau Along. Halalkan makan minum orang Kak Terima kasih. Jaga diri.